Okey, hai semua. Hari ni kita nak belajar subtopik 4.4 iaitu lipid. Okey, yang pertama sekali kita nak kenal dulu unsur-unsur yang ada dalam lipid. Okey, unsur dalam lipid ni adalah sama seperti unsur yang ada dalam karbohidrat, iaitu dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Tapi apa yang membezakan lipid dengan karbohidrat? Okey, yang membezakan dia adalah nisbah bilangan atom. Okey, kalau karbohidrat, kita ingat dia punya formula kimia dia CH2O, yang mana hidrogen ni, nisbah hidrogen kepada oksigen, nisbah oksigen kepada hidrogen adalah 1:2. Okey, tapi dalam lipid, nisbah oksigen kepada hidrogen adalah lebih tinggi. Maksudnya, hidrogen ni mungkin 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda lebih daripada bilangan oksigen. Okey, itu yang membezakan lipid dengan karbohidrat, yang mana bilangan oksigen dia jauh lebih rendah berbanding bilangan hidrogen dia. Okey, maksudnya nisbah dia bukan 1/2 lah, 1/3 ke. Okey. Okey, seterusnya lipid ni adalah sebatian hidrofobik, yang mana ini adalah istilah yang kita dah belajar dalam bab 3 form 4 biologi, yang maksudnya tak suka air. Okey. So, bila lipid ni hidrofobik, maksudnya dia tidak larut dalam air. Okey. So, dia larut dalam apa? Dia akan larut dalam larutan organik seperti ether dan alkohol. Okey, so ini contoh, kita ambil minyak sebagai contoh, kita masuk dalam air, dia takkan larut dalam air. Dia akan berada di atas air. Okey, so seterusnya kita tengok. Okey, so kita nak kenal jenis-jenis lipid. Okey, yang pertama kita ada triglycerida. Okey, triglycerida ni termasuk, triglycerida ni ada dua jenis. Okey, yang pertama lemak, yang kedua minyak. Okey, lemak dan minyak ni adalah kategori triglycerida. Okey, triglycerida ni adalah sejenis ester. Untuk yang pelajar form 4, dia tak akan tahu okey ester tu apa. Okey, bagi yang dah form 5, yang dah belajar kimia tingkatan 5 bab sebatian karbon tu, okey, dia tahulah ester ni sebenarnya apa. Ester ni adalah bila kita ada asid karboksilik, okey, bertindak balas dengan alkohol. Okey, so itu secara ringkaslah apa itu ester. Dan triglycerida ni kenapa dia kategori ester? Kita akan tengok kat sini ya. Okey, macam mana triglycerida ni terbentuk? Triglycerida ni terbentuk melalui kondensasi lah, gabungan. Kalau nak gabungkan mesti kondensasi. Yang mana dia melibatkan satu molekul glycerol, nampak ni, satu molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak. Okey. So, yang mana satu molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak ni dia akan terkondensasi membentuk satu molekul triglycerida dan membebaskan 3 molekul air. So, dekat sinilah bukti kenapa triglycerida ni ester, sebab dia melibatkan tindak balas antara alkohol iaitu glycerol. Okay, alkohol kita kat sini adalah glycerol dan asid karboksilik kita adalah asid lemak kat sini. Okey. Okey, kalau kita nak uraikan balik triglycerida kepada glycerol dan asid lemak, kita akan melalui hidrolisis, iaitu kita ambil triglycerida kita tadi, okay, kita tambahkan dengan 3 molekul air, bukan 1, 3 molekul air, dan dia akan melalui hidrolisis menghasilkan 1 molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak. Okey, so itu adalah triglycerida. Okey, seterusnya kita tengok jenis lipid yang seterusnya, iaitu okey, ni masih di bawah triglycerida
Okey, triglycerida, okey, dia adalah lemak dan minyak. Okey, jenis triglycerida adalah lemak dan minyak. Okey, lemak tu adalah di bawah kategori lemak tepung. Manakala minyak tu di bawah kategori lemak tak tepung. Okey, sekejap ya. Okey, so kenapa ada beza triglycerida kat sini? Maksudnya kenapa ada beza antara lemak dengan minyak? Okey, lemak ni dia terbentuk apabila satu molekul glycerol dia terkondensasi dengan 3 molekul asid lemak tepung. Maksudnya dalam pembentukan lemak dia melibatkan asid lemak tepung. Okey, asid lemak yang tepung. Manakala dalam minyak, dalam pembentukan minyak, dia melibatkan satu molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak tak tepung. Okey, dalam minyak dia melibatkan asid lemak yang tak tepung. Okey, so pembentukan lemak dan minyak dipengaruhi oleh jenis asid lemak dia. Okey, apa beza asid lemak tepung dan asid lemak tak tepung? Asid lemak tepung, kita tengok perkataan tepung. Tepung ni maksudnya dia dah penuh. Dia dah full dah. Okey, dia dah tak boleh masuk dah. Dia dah penuh. Okey. So, asid lemak tepung, okey, yang ni kalau yang dah belajar sebatian karbon, kimia, dia lebih mudah lah faham. Okey, asid lemak tepung ni, dia hanya mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, so untuk yang ni sedikit penjelasan lah berkaitan dengan kimia. Okey, atom karbon dia boleh buat 4 ikatan. Okey, dalam asid lemak tepung, semua atom karbon ni ikatan dia dah penuh. Nampak ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi semua dah penuh. Okey, semua dah penuh dengan hidrogen. Okey, so dan dia ada ikatan tunggal je lah. Okey, nampak sini. Okey, ikatan tunggal tu maksudnya dia ada satu ikatan je. Manakala dalam asid lemak tak tepung ni, dia ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara atom karbon. Contoh kita tengok kat sini, nampak ada satu ikatan ganda dua antara atom karbon kat situ. Okey, jadi apa? Okey, untuk yang tak belajar lagi kimia, okey, apa kita cakap kelebihan ikatan ganda dua dan keburukan ikatan tepung ni? Okey, ikatan tunggal ni, okey, ikatan tunggal ni maksudnya dia dah tak boleh buat ikatan baharu. Okey, dia dah tak boleh buat ikatan baharu dengan atom hidrogen yang baharu. Okey, dia akan kekal dalam, dia tak boleh tambah hidrogen baharu. Okey, manakala bila kita ada ikatan ganda dua macam ni, okey, ikatan ganda dua tu dia boleh putus. Okey, ni macam ni. Ni karbon, karbon. Okey, sekarang ni kita dalam bentuk ikatan ganda dua kan. Okey. Okey. Jadi ikatan ganda dua ni dia boleh putus. Okey, dia boleh putus dan dia akan agihkan. Satu, satu. Okey, jadi bila dia putus ikatan ganda dua tu, dia akan tinggal satu kat sini. Okey. So, sini. Jadi, dekat ikatan baharu ni, dia boleh tambah hidrogen kat bawah ni. Okey. Dia boleh tambah hidrogen baru. Yang ni dah ada hidrogen yang asal, tapi bila kita putus ikatan ganda dua tu, dia akan tambah satu ikatan baru dan boleh terima satu atau lebih atom hidrogen tambahan. Okey, so lemak tepung ni dia pepejal pada suhu bilik. Manakala lemak tak tepung ni adalah cecair pada suhu bilik. Contoh macam mentega adalah lemak tepung dan minyak zaitun adalah lemak tak tepung. Okey. So seterusnya kita tengok pula kepada jenis lipid yang seterusnya iaitu lilin. Okey, lilin ni dalam bahasa Inggeris ni adalah wax.
Okey, tak semestinya lilin yang macam atas kek tu ya. Okey, macam-macam. Okey, di bawah kategori wax lilin ya. Okey. So dia mengandungi satu molekul alkohol, okey, yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Kalau triglycerida, dia 3 molekul asid lemak. Ingat three. Okey, 3. Kalau lilin, dia menggunakan satu molekul asid lemak. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Jenis lipid yang seterusnya adalah fosfolipid. Yang ni kita dah biasa dah dengan nama dia sebab kita dah belajar dalam bab 3 form 4. Okey, iaitu dui lapisan fosfolipid kan. Okey, yang ada pada membran plasma kita. Okey, ini adalah gambar fosfolipid yang mana kita tahu, okey, fosfolipid ni lah yang membentuk dui lapisan fosfolipid. Okey, so dia mengandungi satu molekul glycerol yang bergabung dengan 2 molekul asid lemak. Okey, so kalau triglycerida 3, lilin 1, fosfolipid 2. Okey, 2 molekul asid lemak. Okey, cuma dia ada tambahan satu lagi iaitu dia ada tambahan satu kumpulan fosfat. Okey. Sebab itu dia fosfolipid sebab dia ada tambah fosfat. Okey. So seterusnya, okey. Jenis lipid yang seterusnya adalah steroid. Okey, steroid ni adalah lipid yang unik sebab dia tak mengandungi asid lemak. Okey. So contoh steroid adalah kebanyakannya uh, melibatkan hormon. Okey, hormon pada pembiakan. Okey. So contoh kalau lelaki testosteron, perempuan kita ada estrogen dan progesteron, dan lagi satu adalah kolesterol. Kolesterol bukan hormon tapi dia di bawah kategori steroid. Okey. Okey. So seterusnya kita nak ke kepentingan lipid. Yang pertama, simpanan tenaga bagi haiwan. Simpanan tenaga ni merujuk pada lemak. Okey. Contoh macam kita, kalau kita puasa, kita tak makan tapi kita tetap bertenaga sebab kenapa? Badan kita bakar lemak. Okey. Yang mana dapat membebaskan tenaga. Seterusnya adalah sebagai pelapik untuk melindungi organ dalaman. Okey, contohnya macam jantung. Jantung kita ni, okey, dia ada lemak. Okey, untuk lindung dia. Okey, seterusnya penebat haba bagi haiwan. Contoh kalau kita nak haiwan yang duduk dekat kutub, okey, kutub utara. Okey, contoh macam polar bear kan. Polar bear, okey, badan dia banyak lemak. Okey, sebab kenapa? Sebab dia duduk dekat kawasan yang sejuk. Lemak tu dapat halang badan dia daripada membebaskan haba yang berlebihan supaya dia kekal panas. Okey. Seterusnya adalah lilin. Okey, lilin, contoh lilin yang ada dekat persekitaran kita adalah cuticle. Yang ni kita akan belajar dekat form 5 bab daun. Okey, kalau kita rasa ataupun kalau kita nak daun, kalau kita siram pokok, air tu akan kekal ada dekat atas permukaan daun tu. Okey, sebab kenapa? Sebab daun ni dia dilapisi oleh satu lapisan lilin iaitu cuticle. Okey, yang menutupi epidermis daun. Epidermis daun ni adalah satu lapisan luxina bawah cuticle. Tapi kita tak boleh pegang lah. Yang kita pegang pada daun yang licin tu, kita pegang cuticle. Okey, epidermis tu lapisan yang bawah. Sebum, okey, dan lilin pada badan manusia kita ada sebum yang dirembeskan pada kulit. Okey, sebum yang ada dekat muka kita yang kita rasa macam minyak tu kan. Sebum ni sebenarnya gabungan minyak dan asid. Okey. Untuk protect muka kita daripada bakteria. Okey.
Kemudiannya yang akhir sekali kolesterol untuk sintesis hormon steroid. Ialah sebab kolesterol ni dia bawah kategori steroid. Okey, dan dia diperlukan untuk sintesis hormon steroid. Okey. So, baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.